Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama dengan Ustazah Norsiah kali ini, perkongsian penggunaan MyViewBoard. Hari ini saya ingin kongsikan bagaimana saya menggunakan bahan PDP dengan menggunakan MyViewBoard. Okey, berikut adalah paparan pengajaran PDP saya di dalam kelas. Semua paparan tersebut saya menggunakan item yang terdapat dalam MyViewBoard. Menarik dan lebih cepat, mudah dan menarik minat murid. Okey. Di sini saya ingin kongsikan bagaimana saya menggunakan permainan layer warna. Okey. Di sini permainan layer warna agak simple tetapi menarik murid. Okey, soalan di sini, apakah hukum solat Jumaat? Okey, murid akan menjawab hukum solat Jumaat adalah fardu ain. Okey, jadi kita tanya murid adakah jawapan tersebut betul atau salah, dan kita akan tarik soalan tersebut dan murid akan nampak jawapan di sebelah ini. Okey, fardu ain bagi lelaki muslim yang cukup syarat. Okey, soalan seterusnya ialah solat Jumaat berapa rakaat, dan murid akan nampak jawapannya ialah 2 rakaat. Okey, seterusnya ialah solat Jumaat didahului dengan berapa rakaat, dan murid akan nampak solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah, dan seterusnya soalan kita akan iaitu solat Jumaat dilakukan secara berjemaah pada waktu Zuhur. Menarik dan mudah ya. Okey, itu mengikut adalah soalan yang menggunakan layer warna. Okey, seterusnya saya membuat latihan bertulis kepada murid. Okey, sebelum tu saya akan selepas murid menjawab dan kita akan bincang jawapan tersebut adakah betul atau salah. Okey, di sini kita akan lihat. Okey, kita akan menggunakan pad in dan pad out. Okey, kita akan tutup semula jawapan tersebut. Okey. Okey, solat Jumaat ialah apa? Dan murid akan menjawab. Kita lihat sama adakah jawapan mereka betul. Ini dinamakan permainan padding animation. Okey, kita boleh menggunakan pelbagai cara untuk mengolah permainan padding animation. Ini adalah salah satu cara yang lebih mudah dan simple untuk saya laksanakan dalam PDP. Okey. Seterusnya kita akan klik dan kita akan tutup jawapan tersebut. Kita klik dan nampak jawapan, dan kita akan klik semua, dia akan tutup jawapan tersebut. Okey, bagaimana saya menggunakan saya mengolah dan membuat permainan layer warna. Okey, pertama sekali saya akan tunjuk, saya akan ambil shapes dan lines. Okey, saya akan ambil bentuk tersebut dan saya akan tarik di sini bentuk tersebut, dan saya akan pilih warna yang saya akan pilih warna merah, dan di sini saya akan copy dan di sini akan paste. Okey, dan sini kita akan dapat warna merah. Okey, kita akan tukar warna yang lain. Okey, kita akan tukar pada warna biru. Okey, ada 2 warna. Okey, untuk memudahkan dan lebih cepat, saya akan tulis di sini. Okey, tulisan siapakah nama kamu? Okey, siapakah nama guru kamu? Okey, itu untuk soalan. Contoh. Okey, siapakah nama guru kamu? Okey, kita akan boleh buat soalan pelbagai. Okey, kalau kita nak kecilkan, kita kan sini boleh pilih font. Di sini kita akan pilih size. Okey, nak kecil ke ataupun lebih besar ke, ikut kesesuaian kita. Okey, kita akan tarik soalan yang pertama ni. Okey, dalam masa yang sama kita akan jawab. Nama guru saya Norsiah. Okey.
Bagaimana menggunakan permainan layer warna? Okey, saya akan highlight perkataan tersebut dan saya akan tukar kepada warna merah. Okey, nampak kan? Dia dah hilang. Okey, bila kita akan soal kepada murid, siapakah nama guru kamu? Nama guru saya ialah Nursia. Okey, dan kita akan, di sini kita akan present mode dan kita akan tarik menggunakan select tool. Okay, kita akan tarik dan nampak jawapan tersebut. Okey, faham? Okey, itu permainan layer warna. Okey, untuk seterusnya, okey, ini contoh lah ya. Okey, permainan pad in dan pad out. Okey, pertama kita akan cari, kita boleh juga menggunakan search image. Okey, kita nak cari gambar apa ya? Kita ambil gambar. Kita ambil burger lah lagi. Okey, saya akan tunjuk. Tarik gambar tersebut dan dia akan keluar. Okey. Di sini kita akan buang remove color tersebut dan kita akan tanda done. Okey, nampak kan? Okey, kita akan teka. Okey. Kat sini kita ambil shift. Kita tekan warna biru pula. Tarik sini. Dekat sini tutup perkataan burger. Okey, burger tersebut kita letak warna biru. Okey. Jadi dia begini. Okey, apa perlu kita lakukan? Kita letak sini, klik animation, pad in dan pad out. Okey. Pad in dan pad out. Yang ini kita, kalau kita nak cari gambar lain juga, kita search image. Contohnya saya nak letak tudung saji. Tudung saji. Okey, search tudung saji. Keluar tudung saji. Okey, berbagai tudung saji di sini. Okey, saya akan pilih yang ini. Saya akan drag buat keluar. Dan dia akan ada tudung saji. Kan kita pergi remove color. Tekan di sini dan akan tandakan right done. Jadi tudung saji kita. Okey, burger kita besar kan daripada tudung saji tersebut. Okey, kecilkan sedikit. Jadi kita bawa tudung saji tutup. Dan di sini dia akan tutup. Okey, kalau kita layer, kalau kita object layer, kalau kita nak send to back, bring to prime, letak prime. Okey, send to back. Okey, nampak? Kalau kita nak tu bring to send to back. Ni kita klik burger. Kita nak layer ke mana? Object layer, send to back. Okey, dah hilang. Okey, kan kita kat sini kita buat animation. Ialah pad in dan pad out. Okey. Jadi di sini. Okey, boleh kata ke mana jawapan untuk kita akan klik. Oh, burger. Okey, kita akan klik mana? Kita boleh buat berbagai pilihan lagi ya tudung saji ni. Okey, betul, jawapan dia adalah burger. Okey, begitulah permainan pad in dan pad out, padding animation. Sangat menarik kan? Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Bye.